Maksudnya Dikir Barat ni dia tak jauh dengan pantun lah. Dia pantun. Mesti pantun juga hukum dia. Dia asasnya pantun. Dia bermula Dikir Barat ni dia panggil pantun inai. Pantun ini. Pantun inai, daripada pantun inai dia jadikan Dikir Barat. Dan berpantun dari Dikir Barat dia tak sama dengan berpantun biasa. Pantun biasa kita ada dua pembayang, dua maksud. Okey. Pembayang dan maksud dua benda yang sangat berbeza. Okey. Tetapi dalam Dikir Barat dia lebih pada macam syair yang 4 baris tu Adalah benda yang sama. benda yang relate. benda yang relate, tetapi syair dia rimah I sama kan. A kan. Tapi pantun AB. Okey. AB. Okey, Nah, betul. jadi dalam Dikir Barat dia juga walaupun dalam strukturnya macam ceritanya macam syair, tetapi rimah dia AB. Wah. Sebab aku pernah bersama dengan Abang Abi rasa untuk satu season kot di Karut Komedia. Okey, betul. Dapatlah mendengar abang freestyle Ya, lah. Apa betul. saja situasi yang kita buat, dia Jalan. akan karut kan. Ya. Kau tak belajar time tu? Aku tak belajar, aku tak gerti Ini semua nak duit je.